Assalamualaikum. Okey, hari ni Nabila ada dekat Jalan Tok Guru deh. Kalau tahu kat Lemak ni dekat lebih kurang dengan Thai Consulate lah. Kita ada satu kilang terbuka di sini. Memang komplit lengkap. Kita ada satu rumah, kita ada satu open area. And then ni adalah rumah yang besar lah, yang mana kita ada lebih kurang dalam 7 bilik. Dan ini adalah open space untuk warehouse. Okey, open structure warehouse deh. Cuma kita punya platform di sini ketinggian lebih kurang dalam 4 kaki lah, lebih kurang dah. Okey, so yang ni open structure. Okey, Nabila tunjuk dulu kawasan luar sebelum kita tour dekat dalam. Sebab dekat dalam tu memang luas sangat, macam-macam kita boleh buat dah. Okey, so ini yang warehouse yang terbuka. Ni saya sekarang dekat bahagian kanan gudang. Bahagian kanan gudang. Okey, di bahagian kanan ni kita ada satu sini yang boleh dijadikan office ataupun small classes. Ada open bengkel dan juga satu lagi bengkel dekat sini lah. Okey. So ini bangunan juga dekat sini. Dia a bit rundown lah sebenarnya, tapi kalau kita dah refurbish molek, renovate molek, kita boleh fully utilize lah space yang ada ni. So untuk rumah yang ni kita ada lebih kurang 2 bilik dah. Ini sama ada nak jadikan rumah seperti mana purpose dia, ataupun mungkin boleh dijadikan kelas ataupun office lah. And then another one adalah dekat sini berkembar. So yang ni macam like semi-D lah, 2 biji rumah dah. 2 buah rumah. Ni dekat belakang open warehouse tadi. So tanah saya rasa lebih kurang dalam 20 ke 30 kaki lah daripada belakang ke sini. Dan warehouse ni open, yang mana kita boleh guna sebagai bengkel dekat sini. Dan dekat sana mungkin boleh digunakan sebagai dewan terbuka lah. Tanah memang sangat luas dah sekeliling bangunan ni. Dekat sini saja pun luas dah tanah dia. Okay, another one adalah rumah satu lagi semi-D. Bismillah. Okay. Yang ni jenis macam satu bilik gitu. Okay, jenis satu bilik. So kita boleh sectionizekan tempat ni sebagai department lah sebenarnya. Bilik air pun memang rundown lah sebenarnya. So it needs a very major renovation lah. So bangunan pun dah lama. Dulu kita gunakan bangunan ni untuk tujuan store gas. Okay, Nabila nak tunjuk belakang bangunan pula. So ini adalah tanah belakang di belah kanan gudang. Okay, belah kanan gudang. Tengok tanah kat belakang sangat luas. Saya rasa 30 kaki kot lebih kurang. 30 kaki lebih kurang. Okey, jom kita pusing lagi. Okey, bersama kawan saya. Influencer. Okey, jom Nabila tunjuk ni open structure tadi kan. Yang ni adalah dia punya rumah yang besar yang ada 7 bilik. Kita ada small open bengkel workshop sini. Dan kita ada satu rumah sini. Full concrete dah. Dia adalah full concrete. Dia full concrete. Okey. Cuma yang ni partition lah. Office ni adalah partition. So kalau nak tukar, ni memang kena cabut belakang lah. Kena buat baru. Tapi kalau nak buat benda ni sebagai satu open space pula, maybe untuk kuliah pun boleh. So sini kita ada pantry. Dan ada satu bilik air sini dah. Okay, kalau dulu kita gunakan tempat ni sebagai main office. Kita guna sebagai main office dah. Okay. So compound belakang
Ni sebelah dengan main office attach. Ni betul-betul dekat belakang lah. Daripada pintu pagar kita menghadap ke depan, saya menuju ke belakang yang menghadap ke depan tu. Okey, ni belakang. Okey, so tu pintu pagar masuk main entrance. Ini tanah di belakang. Memang sangat luas. Aduh, letih nak berhabis luar. Okey. Di yard belakang ini yang attach dengan kitchen. Ni adalah kawasan dapur. Ada yard dekat belakang ni yang mana digunakan untuk laundry lah. Okey. Belakang ni, di sisi kiri saya ni adalah rumah yang besar tu tadi. Pintu belakang dia attach juga. Okey, dekat sini. Okey. And then ini adalah open. So the idea is probably sini kita boleh guna sebagai open cafeteria lah, sebab dapur dekat sini je. And then kita ada satu rumah sini. Kita ada satu rumah di sini, sebuah rumah detached dah. Yang ni is either nak buat small office ataupun mungkin nak digunakan sebagai purpose rumah pun boleh. So dindingnya, sekejap saya check. Dindingnya adalah partition lah, so dia half brick. Half brick untuk interior. Half brick untuk interior dah. Tapi untuk dalam, untuk luar, dia memang full bricks lah. Full wall bricks. InsyaAllah kalau tak salah apa yang saya cakap ni. Ni bahagian partition dia. So dekat sini kita ada 3 bilik. Okay. So ni kawasan yang main gate kita. So ini boleh dijadikan tempat parking lah. So saya dah tour around dekat kawasan keliling gudang. Dan ni saya nak tunjuk dekat bahagian dalam pula dah. Dalam rumah. So build up rumah ni saya rasa mungkin lebih dengan 3,000 square feet lah, lebih kurang kan. Okay. So setakat ni kita punya entrance untuk rumah daripada sinilah yang paling besar sekali. Yang paling besar sekali entrance kita di sini. Okay, lepas tu this is the lounge. Di sini open gitu dah lounge dia. Okay, saya nak pergi ke mana dulu ni? Okay, saya pergi ke kanan dulu dah. So dekat kanan kita ada satu bilik. Ini memang konsep dia rumah lah. Sebab memang sebelum ni pun diguna pakai sebagai rumah. Okay, bilik air. Okay, segala item yang ada dalam ni, actually kalau misal kata nak keluarkan ke gapo, memang kita akan owner akan provide lah, insyaAllah. Okay. Okay, saya menuju ke belah kanan lagi. Kita ada satu lagi bilik di sini. Ada bilik lagi di sini. Okay. And then ada satu lagi bilik di sini. Siap dengan bilik air. Okay, siap dengan bilik air. And then kita ada, if I'm not mistaken, yang ni dapur. Ya, yes, betul, dapur. So dapur pun memang sangat luar. Untuk kitchen cafeteria use tu memang luas sangat lah deh. So pintu yang menghadap keluar untuk exit, pintu belakang. So kita ada 2 pintu belakang lah. Yang ni satu lagi yang tembus kepada yard yang saya mula-mula tunjuk tadi. Okay. So ni adalah main lounge tadi.
Dan kita ada satu pantry dekat sini. Ada ni menuju ke yard juga. Nampak? Menuju ke situ tu adalah open tadi, open cafeteria yang saya suggest tadi dia. Okay. Dan kita ada satu bilik air di sini. Bilik air memang klasik lah sebab ni memang bangunan I think 1980. Tengok dia punya marble pun memang kita nampak lah, okay. Okay. Towards another wing of the house. Ni belah kiri. Ni full cabinet. Full cabinet. Tapi kabinet ni pun kalau let's say nak cabut ke apa, memang insyaAllah kita boleh discuss lah, tak ada masalah. Okay. And then another part. Juga satu lagi bilik. Satu lagi bilik. And then ke kawasan ini. Ini wing yang lagi satu lah. Belah kiri rumah. Ada satu lagi bilik di sini. Luas sangat bilik dia. Yang ni adalah pintu yang menghubungkan keluar. Dan ini adalah bilik yang last lah. Rasa saya tak miss out dah mana-mana tu dah. Mana-mana ruangan lagi, insyaAllah. Okey, jadi untuk viewing boleh kontak Nabila segera sebab kawasan ni dengan keluasan yang ada, dengan jumlah bilik yang ada, space yang ada dan lokasi yang paling utama sekali is very cheap. So contact me as soon as possible. Bye.